Tuan Palembang, ini duitnya. Terima kasih Dengan ini, rumah itu akan jadi milik kau. Okey, so ini adalah rumah kita. Wow, besarnya. Nami, kenapa kau duduk luar ni? Masuklah, dah malam. Sebenarnya, aku ada kisah cinta. Cinta ayam ke? Kepala hang. Bukan, ini soal mati dan hidup. Aku baru bercinta dengan adik si Roy. Kalau macam tu, confess lah. Kepala otak hang, kalau aku confess, Roy tu akan masukkan aku ke hospital. Itu masalah kau lah. Sebab kau nak bercinta dengan abang ipar macam singa. Korang, pagi ni kita kena pergi rumah si Tuan Palembang di pelabuhan sana. Buat apa pergi dekat sana? Dia cakap kat aku, jadi aku tak tahu. Kalau aku tahu, aku dah habaq kat korang. Ya elah, jom siap. Okey, tujuan aku panggil korang datang ini untuk pemasukan 4 orang bodyguard aku. Aku cadang nak lantik korang, sedangkan aku kenal korang. Jadi, boleh tak dengan tawaran 50,000? Apa? 50,000? Ini pasti gila. Okeylah, aku setuju. Maksudnya, kami semua setuju. Baiklah. Alhamdulillah. Esok, aku akan ke rumah korang yang aku jualkan ke korang. Baiklah, Tuan Palembang. Aku tak sangka kita bekerja dengan Tuan Palembang. Katanya dia nak datang rumah ini dan duduk terus kat sini. Katanya dia nak agihkan tugas tetap. Ya elah, jom ke bawah. Selamat malam, Tuan Palembang. Iya, selamat malam. Okey, tugasan pertama. Bodyguard. Dialah yang bawa aku pergi keluar mana-mana. Mesti kena ada dia. Okey, aku lantik Roy, kamu bodyguard. Baik, Tuan. Seterusnya, juru keuangan. Dialah yang kira duit. Dialah jaga akaun bank aku. Bila aku nak keluar duit, tolonglah ya. Okey, Nami, jadi juru keuangan. Haikal, house manager. Dan Rizman, personal assistant. Baik, Tuan. Bila Tuan beli kipas mahal, saya akan lawan. Ya ilah, parah ni. Aku kan bos. Assalamualaikum kawanku. Macam mana? Okey tak dekat Korea tu? Okey sangat. Macam nak duduk kat sini setahun. Kau jangan macam-macam Aku tahu kau duduk kat sana tengok apa. Kapalah Tuan Palembang. Mana ada apa-apa. Macamlah aku tak tahu perangai kau ni. Tuan Palembang, boleh pinjam duit sikit tak? Yelah. Berapa ribu? 10,000 ringgit. Baik, siap.